Cara pesara lindung simpanan persaraan. Bila masuk fasa persaraan, fokus kita bukan lagi nak kejar pulangan tinggi. Fokus sebenar ialah jangan bagi duit susut nilai. Pesara tak ada kelebihan masa macam orang muda. Kalau tersilap langkah dan rugi besar, sangat susah nak bina semula simpanan. Sebab itu, pelaburan berisiko tinggi seperti saham atau unit trust tak sesuai kalau tiada ilmu yang cukup. Memang betul, instrumen seperti Amanah Saham Bumiputra, Lembaga Tabung Haji dan kumpulan wang simpanan pekerja beri dividen sekitar 4 hingga 5% setahun. Tetapi semua itu masih dalam bentuk ringgit. Kalau inflasi naik, kuasa beli tetap turun. Sebab itu, ramai pesara mula melihat emas sebagai perlindungan. Emas bukan janji pulangan. Emas ialah penyimpan nilai. Ia tak boleh dicetak sesuka hati dan sejarah membuktikan emas tak pernah jadi sifar. Bagi pesara, keutamaan ialah lindungi modal, kekalkan kuasa beli dan pastikan simpanan cukup sampai akhir hayat. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas secara selamat bersama Public Gold, isi borang biru. Saya bantu pilih strategi yang sesuai dengan situasi kewangan anda. Persaraan bukan masa untuk ambil risiko. Ia masa untuk jaga apa yang kita dah kumpul seumur hidup.